makan dulu. Restoran Amin, makan kambing. Makan kambing terbaik ni, orang Kuala mesti tahu kambing. Tengok 02 BO. Okey, jalan makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, sedap. Kambing roti 02 ni, tengok RM5.60. Memang kenyang puas hati. Okey. Sekarang perut dah kenyang. Kita try bagi ikan makan. Tunggu je lah. Okey. Assalamualaikum. Okey, dah nampak ni orang memancing. So kita cuba mana yang patut. Ni keadaan tempat nak mancing kolam tak dahan. Semalam biras aku dah racun. Kita dapat aruan lebih kurang dalam 800 gram. Nyari, so aku nak test pula macam mana hasil. Kita tengok. Bye. Saya Fairuz. Sekiranya anda memerlukan khidmat ejen hartanah berdaftar, sila hubungi saya di nombor yang tertera. Yau. Ikan pun dah terlepas. Ikan dah terlepas pula. Dah lah dia hidup. Memang nak lepaskan pun dia auto lepas. Okey. Tempat lain lah. Tadi berapa kali ketuk pun memang ada. Lucut seekor tadi. Biasa lah kalau lucut dia besar. Lucut. Kali ni lucut tak besar. Okey. Ni tempat lain pula. Kita test bulan. Biasa lah pot. Okey. Penat dah ni. Dah lah. Okay, kita dah sampai pot bulan.
Tengok macam mana hasil. Air slow, tak ada arus langsung. Sebab minggu ni memang air kecil, air mati. Tadi kita haruan seekor, tengok tarpun pula berapa yang kita berjaya. Kita cuba haruan vs tarpun. Okay. Buang sangat ni. Cuaca pun panas. So sekejap lagi kita buka tempat. Bawah pokok, santai-santai, jiran kita beli air. Kita pindah pot. Cantik sikit pot ni, banyak boiling tapi tak tahu hasil, tengok macam mana. Baru sampai bang. Ya. Oh, sana banyak boiling. Tu lah. Sini banyak boiling, sana tak ada. Dia dah nampak kita dia lari. Itu tak ada. Dah. Oh, banyak. Itu ada tikus besar depan. Bawa masuk sah plastik ke apa? Beli korang ke bawa masuk? Ha? Bawa masuk sah plastik? Ha. Cuba enjoy ya? Eh? Awak enjoy sah plastik ke? Oh. Apa nama? Hafiz dah? Okey. Nampaknya tarpun atau bulan agak culas, boiling ada. Tapi itulah, bulan ni dia kalau boiling banyak telefon, kadang-kadang dia culas, dia tak nak makan. Kadang-kadang tak ada boiling satu dia punya makan, dia balik taruh makan. Orang kata kan, apa-apa pun kira haruan vs tarpun ni, haruan jaya memenangi. Pusingan kalah mati dan seterusnya layak untuk kepusingan akhir Champion League tahun 2019. 2 tahun lagi dah. Okey. Oleh itu, misi yang sebenarnya aku ni nak ngelakkan gewang aku ataupun SP aku daripada cala dihentam oleh ikan bulan. So aku berjaya lah. Gewang aku sikit tak cala. Gila kau beli pakai duit tu. Kalau gewang kena hentam ikan, gewang cala, tak ada apa. Okay. Apa pun, terima kasih tengok video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tengoklah bila ada free kita buat. Okay, jumpa lagi. Bye. Well, that's all the time we have. Thanks for watching.